Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke aplikasi game Roblox Malaysia. Saya adalah Sesha. Saya adalah pemilik RORacademy.com dan ini adalah game yang saya bina khas untuk sambutan Hari Kebangsaan kita, iaitu Hari Kemerdekaan kita, 2026. Bagi siapa yang nak akses this game, boleh pergi ke laman web malaysiaroblox.roracademy.com. Di sini anda perlu masukkan nama, sama ada nama penuh ataupun nama samaran terpulang, kerana nama ni nanti akan dipaparkan dalam sijil anda. Saya nak Sesha. Klik saya anak Malaysia. Hanya rakyat Malaysia yang bertuah saja boleh main game ni. Alright. Anda boleh tengok di sini. Di sini saya ceritakan sikitlah features dia. Ini adalah map. Setiap titik-titik ni adalah stesen. Stesen yang anda perlu pergi dan menjawab soalan. Ada 10 semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ada lagi kat depan ni lah. Dan sebenarnya ada satu poin rahsia, iaitu yang ke-11 tak ada dalam map ni. So anda kena pandai carilah. Dan jika anda bertuah, anda akan mendapat perisai robot. So konsep dia sama macam GTA. So anda boleh bergerak ke depan. Kalau nak laju, boleh tekan shift. Tekan shift. Dan anda juga boleh naik kereta. Kita naik kereta. Nampak T pandu. Stop. Kita keluar. Kita dah sampai stesen, kita keluar lah. Bila sampai dekat sini, dia tulis apa? E. Buka misi minda. So tekan E. So anda kena jawab Bapa Kemerdekaan Malaysia Tunku Abdul. So tokoh, ni jawab ni peringkat kedua. Tokoh kemerdekaan kaum Cina dan India. Tokoh utama pengasuh kemerdekaan Malaysia. So dia jawab ni lah. Tokoh kemerdekaan dari Sabah dan Sarawak. Anda kena tengok ni. Jawab betul-betul. Tanya Sesha, dia keluar nama Sesha sebab ada letak nama Sesha tadi. So ada 10 lagi misi anda kena teruskan. Sekarang saya nak pergi cari perisai. Saya nak cari perisai dulu baru best. Anda kena tengoklah map. Maksud perisai ni, cara nak tahu dia, kalau anda nampak di map, maksudnya tak adalah, itu bukan dia. Kena pandai cari. Sini kan, cuma anda tahu ni ada kat map kan. Sambil tu boleh tekan tutup audio, buka audio, dan ini adalah panduan. Cara bermain. Saya dah buat lengkap untuk anda. Ini untuk fun-fun lah. Anda tak boleh samakan dia macam Roblox, tapi quite good. Sebenarnya Hari Kemerdekaan, kita menjawab soalan-soalan. So saya tengah nak mencari ni checkpoint rahsia. Checkpoint rahsia. So kena shift laju sikit. Kena cepat. Jangan risau, game ni tak ada masa. Saya tak buat masa. So game ni anda tengok, dia memang bertemakan kemerdekaan. Ada lambang Malaysia Madani di sini. Kemudian ni adalah watermark saya lah, dibina oleh Sesha. Dan jika anda klik this website, dia akan pergi ke website saya. Jadi siapa yang nak kenal lebih dekat dengan saya, apa yang saya buat, so boleh klik di sini. Yang ni adalah apps AI lain yang saya buat. So tuan-tuan kena pergi ke this website roracademy.com apps. Bolehlah tengok app-app lain yang saya buat dan percuma. So that's kita pergi balik ke game kita ni. So guna mouse je. Saya rasa ni point dia, sebab tak ada dekat map. Ni point dia. Yes, Cyber Match Patriotic diaktifkan. Sekarang saya dah jadi robot. So kalau tuan-puan bernasib baik macam saya, dapatlah perisai robot ni. So tuan-puan kena buat sampai habis lah. Semua misi-misi yang ada 10 misi lagi. Dan saya harapkan tuan-puan semua dapat share sijil masing-masing. So point ni adalah logo ROR lah, RORacademy.com. So share dengan kawan-kawan, share dengan anak-anak. Boleh
mengisi kemerdekaan kita dengan mungkin satu hiburan yang berfaedah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.